Benda simple macam tu pun you tak boleh buat kan? Benda ni kita dah rancang lama. Kalau terlepas, sia-sia je. I akan pastikan yang Jasmine akan dipecat dari Harumas. Awak dari mana? Saya tadi dari parking lot. Dari parking lot. Awak buat apa kat sini? Saya nak angkat beras. Oh, angkat beras dari parking lot. Okey, tak apalah macam tu. Saya sambung kerja saya. Boleh. Okay. Terima kasih. Okey, sorry ya kacau. Jasmine. Saya rasa dia tu nak perangkap awak lah. Siapa? Mona? Ikram, kita tak ada bukti. Tak baik main tuduh-tuduh orang macam tu. Tak apalah, kalau awak kata tak ada bukti, tak baik nak tuduh-tuduh, saya tak boleh nak buat apa. Tapi, saya rasa saya nak siasat lah pasal benda ni. Kenapa ada yang tak kena ke, Jasmine? Saya rasa awak ni patut jadi polis lah. Hai. Apa salahnya pula? Yelah, sebab since first day saya kenal awak, kerja awak asyik nak siasat je. So, saya rasa awak sepatutnya jadi polis. Jasmine, macam ni sebenarnya. Saya rasa saya patut buat satu pengakuan dekat awak. Apa dia? Mana saya nak cakap? Saya sebenarnya bukan cleaner dekat sini. Kalau bukan cleaner, apa? Jasmine, saya sebenarnya detektif Conan. Jadi saya nak siasat semua benda yang jadi dekat sini untuk bantu awak. Tak kelakar. Tak kelakar. Tak. Betul lah sebab biasanya kelakar. Tak kelakar. Macam tu. Guys, beras dah sampai. Tolong angkat. Beras apa Lah, kita kan kena tukar beras. Jap, bukankah kita kena habiskan yang ready stock punya dulu? Seharum bunga jatuh.